Kerana apa itu kata kenapa berlakunya tanah runtuh. Sekurang-kurangnya tadi bila ada aktiviti tanah runtuh dia tahu ya, bila di lereng bukit kurangnya pokok, kurangnya batu, bila hujan berterusan akan berlaku hakisan. Rumah boleh runtuh, boleh jatuh ya, dan macam-macam lah boleh berlaku. Jadi secara keseluruhannya memang baguslah, terbaiklah. Sebabnya saya dah pergi Perak, Kelantan, Pahang, Johor, baru empat negeri. Kita tengok memang dari segi kerjasama antara murid yang semua buat. Lepas tu dengar kata, dengar arahan versi, dan memang baguslah, memang berjaya lah sekolah kita ya, daerah kita Hulu dan daerah Marang ya. Jadi seperti yang saya janjikan pada awal tadi,